Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Anak aku dah tidur, bolehlah aku nak share dia orang punya favorite painting ni yang kita orang selalu juga main. Dan aku nak share juga aku punya review as a mommy untuk korang juga. So korang boleh decide nak beli ke tak, Untuk korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ni, like, komen dan share video ni. Jom kita start. Korang dah tengok tadi produk-produk yang aku nak share dengan korang, tapi yang ni korang tak nampak lagi. Ini ialah bag arts Amanda. Warna dia ialah warna pink pastel. Kat tepi ni ada jaring-jaring macam ni untuk letak tumbler kat sini. Lepas tu dekat tepi sini pun ada juga. Bag ni dia akan pakai macam ni lah kalau dia pergi kelas. Kenapa beli yang besar macam ni? Sebab kita tak nak dia punya art dekat dalam tu terkoyak. Ada buat ketam, ada buat burger. Macam tu. Depan ni dia ada transparent punya compartment. So kalau letak apa-apa nampak lah. Dalam ni dia just kosong macam ni saja. Hari tu aku ada post satu video Amanda painting dalam rumah. Lepas tu lantai habis bersepah and aku ajak dia main kat luar. Salah satu painting yang dia main dengan adik dia ialah Crayola Spill Proof Washable Paint Kit. Aku sangat suka, sangat-sangat love. Dia tak bagi anak-anak kita tu comot dengan painting, kotor dengan semua color-color. Kalau untuk parents yang tak suka messy-messy sangat, busy, banyak lagi benda nak buat dekat rumah, aku sangat recommend Crayola ni. Dalam satu bekas ni ada 4 color. Kenapa aku cakap tak kotor? Sebab dia punya color ni macam puding. So dia tak comot. Dalam satu kotak ni dia ada bagi 3 brush warna hijau. Kat sini pun dia ada tulis nama brand Crayola. Kat dalam ni dia dah bagi dia punya paper yang ada gambar-gambar macam ni. So macam fun untuk kita buat. Saya buka satu. Night sky. Paint some bright colourful lights in the sky. So anak-anak boleh aja ambil color-color and then terus conteng dekat sini tanpa perlu tray painting, tanpa perlu kotorkan tangan. Semuanya sangat-sangat bersih. Bagi aku akan bagi 10/10 bintang lah. Okay, yang kedua aku nak share Scissor Skill Activity Kit. Patutnya dalam video ni aku hanya highlight yang painting saja. Tapi disebabkan yang ni ada juga colouring tapi tak guna watercolour lah, aku nak share juga dengan korang. Sebab yang ni pun Crayola juga. Yang ni kita boleh latih anak pegang gunting. Cuma yang ni agak messy lah sikit kita punya aktiviti nanti. Sebab kita akan ada gunting-gunting, ada tampal-tampal. So dekat dalam ni ada ultra clean washable markers. Kalau kena kulit ataupun kena dinding ataupun kena baju, tak ada masalah sebab dia washable. Dalam ni ada lebih kurang 8 warna. Dia ada juga bagi 3 jenis gunting yang berbeza. Satu gunting yang warna merah ni yang untuk straight punya. And then yang ni untuk zigzag. Yang ni macam dia melengkung sikit. Okay. So setiap kertas yang anak gunting tu dia ada shape yang berbeza. Ada juga glue kat dalam ni. Glue dia pun best juga. Kalau kena tangan, senang untuk basuh lah, tak melekit. Dalam box ni ada juga satu lagi washable crayon. Dia ada lebih kurang 24 color. 24 color. Saiz dia kecil, nak pegang senang, nak draw, nak colour, semua senang. And ini ialah salah satu yang Amalin buat, watermelon. Amalin umur dia 2 tahun. 2 tahun belum pandai lagi pegang gunting. Tapi kalau mami nak beli untuk anak umur 2 tahun, tak ada masalah. Sebab bagi aku, kita boleh buat sama-sama, kita boleh guide diorang. And this one pun Amalin juga yang buat. Dalam ni kan, dia ada bagi mata. Ada eyes. And ini dia punya activity page untuk kita pilih nak buat yang mana. Contohnya macam ni nak buat truck. So gunting je. Ajak anak gunting, bantu anak gunting. Boleh pilih macam-macam ada. Ada mu, cow. So bagi aku sangat-sangat fun yang ni. Mak anak kita boleh buat sama-sama together. Aku ada juga washable project paints. Sangat
best. Sebab apa? Anak akan celup tangan, boleh basuh melekat dekat tangan, tak ada masalah. Dia memang best untuk anak. Yang penat kita ataupun bapa dia lah. Sebab nak kena basuh tangan, kaki yang dah kena tu kan. Dekat dalam ni ada lebih kurang 10 vibrant color. Warna dia sangat-sangat cantik. Ini dia punya color. Ini warna pink. Kalau anak deep kat dalam, dia kena dekat tangan, tak ada masalah. Untuk Amanda dan Amalin, tak ada gatal-gatal ke apa ke, walaupun Amalin tu jenis berkurap sikit dia punya kulit. Maaf lah. Jujur dah ni. Dah betul jujur dah ni. Dia jenis kulit yang berkudis lah. Jenis gatal, senang gatal. Tak tahu kulit dia manja sikit. Kalau nak buat frame tapak tangan ke, sangat-sangat best. Crayola ni mungkin korang rasa harga dia agak expensive sikit. Tapi aku boleh cadangkan beli banco. Banco ni zaman-zaman kita ada kelas seni kan. So kalau yang macam ni, kalau kena tangan pun untuk anak aku tak ada masalah. Tetapi kalau korang beli yang banco macam ni, buatlah test dulu. Sebab dia untuk direct guna atas kertas. Tapi kalau anak terkena tangan ke, anak ada nak buat macam ni ke, macam ni dekat kaki, tiba-tiba dia letak tapak tangan yang dah penuh dengan painting kena dekat muka kakak dia, aku rasa better macam kita beli skincare, buat test dulu. Kokok lah tiba-tiba merah ke, kering ke, anak rasa panas ke. Banco ni antara brand yang trusted, yang dah lama. Boleh buat je dekat rumah. Tapi jangan lupa untuk beli di tray juga. Okay, jadikan aktiviti painting dekat rumah. Saya dah lama follow Yaya dekat YouTube ni. Memang selalu tengok Amanda painting. Itu ialah aktiviti yang bagi aku sangat menenangkan anak-anak. Korang cubalah buat-buat aktiviti painting dekat rumah. Biarkan mereka berkarya di rumah. Jangan lupa juga untuk beli brush, tray and painting color ni. Okay, so thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Okay, bye bye.